kau. Ada orang benci korang. Sebab orang yang lemah, dia takkan kacau. Orang yang ada pendirian, dia tak heran. Dia cari orang yang berhati besar, yang berjiwa besar, yang penyayang, yang ada cahaya dalam diri. Sebab tu yang dia tak ada. Dia nampak kekuatan korang. Dan cara kau faham orang, cara kau bersabar, cara kau bagi tanpa minta balas. Dan benda tu buat dia geram sebab dia tak mampu jadi macam tu. Narcissistic target itu orang-orang macam tu lah. Orang yang kuat, orang yang baik. Orang yang kuat senang bagi peluang, senang memaafkan orang, senang bertahan, dan itu buat dia dapat sumber emosi dia. Tapi bila dah mula tarik kau ke bawah, bukan sebab kau lemah, tapi sebab dia tak tahan tengok kekuatan korang. Dia nak padamkan sinar tu. Dia nak buat kau rasa self-doubt, ragu dengan diri. Dia nak kau rasa kecil supaya dia dapat jadi besar. Ingat, kalau seseorang tu cuba patahkan kekuatan korang, itu bukan sebab kau tak bagus, kau tak cukup. Itu sebab kau terlalu kuat sampai dia rasa terancam. Follow aku kalau kau nak belajar protect energy dan nak balik kekuatan korang. Aku ada buat webinar percuma. Klik link bio.